Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Hari ni saya nak ajarkan resepi capati. Korang kena tonton video ni sampai habis, jangan skip ya. Saya guna brand tepung capati yang ni. Korang boleh guna apa-apa brand saja, kegemaran anda ya. Saya guna dalam 1 cawan setengah macam tu. Yang ni yang setengah. Masukkan garam sedikit. Untuk kita uli capati, air mesti kena suam-suam kuku. Okey, jom kita uli. Masukkan air sedikit demi sedikit ya. Uli dalam 10 minit macam tu. Lepas tu kita buat macam ni, macam buat penumbuk. Kita basahkan tangan. Lepas tu kita kena tekan macam ni. Nanti barulah kita masa nak masak capati tu, capati lembut. Guna dua-dua tangan pun boleh. Kalau kita guna satu tangan tu, dia macam pressure sikit kan. Kita guna dua tangan. Okey, lepas tu kita perlu gunakan minyak masak sebanyak 1 sudu. 1 sudu kecil. Kita nak uli dengan minyak. Okay, sekarang kita uli dengan minyak ni. Okey, saya dah uli, dah bulatkan. Kita sapu minyak sikit. Lepas tu rehatkan dalam 10 minit. Masa rehatkan tu kita perlu tutup Tak nak bagi permukaan ni kering. Okey, dah lembut. Sekarang kita nak buat capati ya. Ambil sikit macam ni. Letak tepung sikit. Tu salut dengan tepung. Okey, sekarang kita buat bulat. Okey, saya dah buat bulat. Sekarang kita masak ya. Okey, sekarang kita masak ya. Api mesti kuat. Yang ni butter. Korang boleh guna butter, boleh guna minyak sapi, boleh guna. Kita masak 2 belas sampai dia masak betul-betul. Perlu tekan-tekan ya.